tinggi ya akak, dalam dia sangat moist ya. Atas dia begini ya. Jelas tak jelas? Ini kek butter tau, ni kek butter. Selalunya orang buat kek orange upside down ni dia pakai omelette. Tapi saya tak pakai. Saya buat butter style tapi kita buat upside down lah. Untuk buah orange, you kena potong nipis-nipis macam ni ya. If you nak you punya buah tak berapa pahit, sepahit cinta you terhadap si dia, you potong nipis-nipis sikit lah. Jangan tebal sangat akak. I mean you kena masak dia dulu bagi dia lembut and then hilang pahit dia. Okay. Yang atas ni lah, kita sekali dah potong limau tu. Limau tu kalau boleh 1 biji setengah or 2 biji lah untuk saiz 8 inci. Ni 8 inci ya akak. Cake butter orange upside down. Okay, nombor 1 butter or margarine. Kalau korang nak guna butter tu pure butter lah. Boleh je guna pure butter. Dan lagi sedap kan. Tapi untuk saya suggestkan pakai yang bergaram lah. Dah tak payah tambah garam lagi dah. Tapi hari ni saya pakai yang ni lah. Yang sebelah saya ni. Gula, saya pakai gula caster. Sebenarnya boleh je pakai gula bancuh air. Tapi saya pakai gula caster lah. Yang tadi tu, yang lepas siap bakar tadi tu, saya pakai gula biasa. Gula bancuh air je kak. 200 gram. Akak 200 gram ni untuk lidah orang yang memang makan dessert. Okay. Contohnya akak ni jenis yang jaga kesihatan kan. Tak nak terlampau manis kan. You boleh kurangkan. Kurangkan pun paling rendah ya. 170. Paling rendah. If you rendahkan lagi, nanti kek you tak grab lah. 170 tu just itu untuk lidah-lidah orang yang memang tak makan manis lah. 170. Kat situ jelas tak untuk gula akak? Kalau jelas kata jelas ya. Nombor 3, telur A ataupun B. Akak A ataupun B. Kalau you tak ada telur A ataupun B, you pergi cari juga. Maybe jiran you ada jual, ada kat rumah ke kan, you minta je kat jiran you. Okay, 5 biji. A ataupun B. C terlampau kecil. And then nombor 4, tepung naik sendiri akak, 250. Nombor 5, parutan kulit limau. I mean, nanti yang ni, you parut 1 sudu besar. Selalunya 1 sudu besar tu dalam 1 biji setengah dah dapat dah 1 sudu besar. Itu nak naikkan bau kek you tau. Kek you akan ada sangat kuat bau dia nanti. Bau orange yang sangat kuat tau. 1 sudu besar ya. Nombor 6, sangkuit 40 gram. Nombor 7, susu full cream or fresh milk. Okay, susu full cream or fresh milk. Alright, itu bahagian kek. Untuk kita punya topping, buah orange 2 biji, gula 150, air 180. Okay, nak timbang saya punya gula 150 untuk buat dia punya ibarat sira lah. Sira orange lah akak. Kita punya kulit limau kan pahit. Sepahit cinta. Bila you buat sira, dia jadi manis kehidupan. Gitu. Ambil pan you, ni pan you kan. Pan ke periuk ke apa ke kan. You tuang you punya gula 150. Lepas tu air 180. Timbang juga ya. You jangan letak air banyak sangat tau sebab kita punya apa nama dia, buah orange dia akan keluarkan air tau nanti bila you rebus. Bila kita masak kan dia akan keluarkan air. Ni you masukkan air dekat dalam gula you. Then you tak perlu nak larut-larutkan pun tak perlu. And then you ambil you punya buah orange you tuang. Ini saya akan buat dekat dapur saya tau. Saya takkan tunjuk you all bawa ke sana lah. Ya pakai gula pasir je kak. And then, kalau akak nak bagi you punya buah orange tu menyelah colour dia, you pakai je orange macam ni, no? Apa nama dia? Orange. Berwarna orange lah. You letaklah berapa titik. Lepas tu, you pergi dapur, you masakkan je dekat api macam biasa. Tak perlu dah you nak ni. Macam ni je kak. Okay, you letak kat atas dapur. Nanti air orange akan keluar kak. Air dia akan jadi banyak lah. Okay. And then you kena make sure dia betul-betul dah layu tau. I mean like lembut lah. Orange dia tu baru you boleh tutup api. Okay, saya pergi masuk dekat dalam. Saya masak dekat atas dapur ya. Dalam bowl ni kita kena letak 250 gram
butter or margarine lah. Ikutlah you all. Kalau you all kata, Rina akak nak pakai pure butter. Boleh akak pakailah kak pure butter. Tapi pakai yang bergaram lagi senang lah akak. 250 ya. Siapa yang tak makan manis, you boleh kurangkan sampai 170. Siapa yang makan, memang pemakan dessert kan, dorang memang kena manis tau. If tak manis, tak boleh. Macam tu. Dia memang kena 200 lah kalau yang makan dessert lah. Yang tak makan dessert tu, yang memang makan benda yang kurang manis semua, you letak 170. Just nice 170. Ini akak, you kena putar sampai dia betul-betul putih, pucat, gebu ya. And ringan ya akak. Ni. Dalam ni ada gula dan juga butter cup. Siapa nak pakai pure butter pun boleh, nak pakai butter cup boleh, nak pakai margarine pun boleh. Boleh je akak. And then you mixkan dia. Pakai speed 3 je lah. 1, 2, 3. You bentuk yang apa nama dia, parutan ni, you parut dalam 1 biji kan, parutan kulit limau ni you parut dalam 1 biji atau 1 biji setengah pun boleh je. Dia 1 sudu besar, 1 sudu makan pula kak. Buah limau cuci dulu and then you lap ya. Sebab dia ada, kalau you tak lap dia berair kan, and then dia, nanti dia tak jadi dia, macam susah nak sagat lah. Penyagat ni you boleh beli kat kedai ya. Ada je jual. Sagat pakai yang tajam ya, bukan yang kat belakang dia. You sagat je. Kadang-kadang 1 biji pun dah cukup dah untuk jadi dia punya 1 sudu besar kan. Okay, you kena pastikan, okay, I bagi tahu kat you. You all selalunya akan salah bila part macam ni tau. Okay, yang tengah tu memang dah cantik, putih dia tau kak. But kat tepi tu still lagi warna kuning-kuning right. You kena make sure you punya butter tu yang you putar tu memang kena putih, and bila you cedok tu dia ringan sangat. Ramai sebut limau kan, tak apalah kita tukarlah tak orange kak, jangan risau kak. Kat situ jelas tak untuk butter ni kak? Untuk butter ni jelas tak? You kena putar dia betul-betul putih, pucat and gebu tau. Bila you angkat tu, you cedok tu very ringan, you know. Now kan tepi ni still lagi apa tu, you kaut You kaut-kaut macam ni tau. You jangan biar je dia berputar. You kaut-kaut dia dulu. 1, 2, 3. Banyak juga dalam 1 sudu juga. You jangan abaikan tau. Mix, angkat, tengok. Mix, angkat, kaut. Macam tu. Dah mix kan, then you angkat, you kaut lah kan. Dah putih cantik dah tepi. Tapi kat sini ada lagi kuning-kuning. Angkat, terbalikkan dia macam ni lah. Make sure semua jadi gebu, gebas. Without overlap kak. Memang tak pakai overlap ni ya. Kita pakai omega je. Dalam masa sama, you kena ingat dekat dapur you ada apa nama dia tu kak? Syrup orange. 1, 2, 3. Tadi air sikit je kak, tapi disebabkan kita air orange kita keluar kan, buat orange tu kan keluar air kak kan. Nanti dia jadi macam ni lah. Dia akan banyak lah air dia keluar, dan you tunggu je sampai limau-limau ni jadi lunyai ya. Ni tak lunyai lagi ni kak. Kita kena pastikan dia lunyai. Kat situ jelas ke akak? Mixkan together ya. Sangkuit 40 gram. Susu full cream or fresh milk 30 gram. Okay, you kasih timbang ya akak. Sangkuit 40 gram. Susu full cream or fresh milk or susu apa yang ada kat rumah lah. Tapi jangan susu baby lah kak. You masukkan 30 gram. Total everything 70 ya. Kak kan, susu full cream dalam ni dan juga sangkuit. Akak kacau macam ni. Air pun dah sikit and then kita punya ni pun dah lunyai. Panas kak, ni baru keluar pada dapur gas ya. You bagi dia macam ni lah. Bagi dia air tinggal sikit macam tu. And then dia punya pun dah lunyai-lunyai sikit. You boleh stop. Fresh milk boleh, full cream boleh.
Okay, saya punya ni pun dah betul-betul gebu and ringan. Bila saya cedok tu dia very ringan lah. Very ringan. Bila you cedok tu you dapat rasa keringanan dia Kak ya. Bila you cedok tu kan, oh ringan lah macam tu. Then you boleh ni lah masukkan telur. 1 biji telur kita masukkan. Speed kita pakai 3 juga. 1, 2, 3. Telur 1 biji kita masukkan. Kita mix je dia dulu. Alright. Itu baru 1 biji telur. Bila 1 biji telur, dia memang cantik lah naik dia Kak. Naik dia memang cantik lah. I mean like you putar pun dia tak ada pecah minyak. Dia just nice. Dalam pun just nice. Tapi nanti masuk telur ketiga, keempat, dia dah mula kadang-kadang dia pecah minyak kalau kita terlampau laju masuk telur kan. Orang bagi semua sebati dulu, kita tak kaut-kaut, dia boleh pecah minyak tau. You tahu tak pecah minyak tu apa? I pun tak tahu nak explain. Akak-akak tolong bagi tahu pecah minyak apa? Ada yang ramai tahu, saya tak pandai nak cakap. Butter dan juga nampak like very banyak, apa nama dia? Corak. 1, 2, 3. Masuk 1 biji telur. Telur nombor 2 masukkan. You kena macam mana nak tunjuk pecah minyak ni? Tak ada pecah minyak Kak weh. Terasing lah gula dengan petukan. Tapi tak ada. Kat sini tak ada. You ni je. You kaut balik. Nak tunjuk pecah minyak lah konyolnya tapi tak jadi. Pecah minyak tak jadi kat dalam ni. Kaut Kak Kat sekeliling dia tu Kak kaut dia. Telur yang nombor 3 Kak ya. Pastikan semua kat dalam tu dia dah sebati. Then you masukkan lagi 1 biji telur ya. Okay, you dah kamat. Yang telur terakhir tu nombor 5 punya telur, you kena stopkan dia dulu and then you kaut supaya bawah-bawah semua dia sebati ya. You kaut dia. Kat bawah-bawah tu kan kadang-kadang kan dia melekat-lekat kan. You kaut dia ya. Macam ni. Faham tak Kak? Akak kalau tak faham tanya Kak tahu. Akak jangan diam je. Nanti saya tak tahu Akak faham ke tak faham. Nanti Akak buat tak jadi saya sedih. 1, 2, 3, 4. 4 Depends on korang punya speed speed mixer you all lah. Mana lagi tak? Akak susun lah Akak punya buah ni ya. Susun macam ni lah Kak ya. Tahu termometer oven tau Kak. Dah tak nampak dah dalam dia Kak. Oh dah lama dah uzur dah dia dalam I think dah 50 tahun dah kot saya punya ni. Okay, you masuk you punya oven dalam ini masuk dalam oven. Dengar Kak, ni masuk dalam oven, bukan atas oven. Dalam oven you masukkan. Lepas tu kan yang batang ni kan dia akan bergerak, you pergi dekat 120 ke 140. Okay? Jangan lebih 150. Ya yang kat dalam. 50, 100, 150 kan? Nampak kan? Dia pergi ke 100, 120 ke 140. Jangan lebih 150. Kat situ jelas tak? Okay? Itu you kena pakai termometer untuk menyelamatkan you punya kek lah. Now I masuk kat dalam I punya oven ya. Masuk dalam oven ya. Bukan dekat luar ya. Ada yang tak pandai guna lagi. Diorang ingatkan kita letak kat atas oven. Bukan ya Kak. Dalam oven. So, Akak siapa yang pakai tepung naik sendiri macam ni, you tak perlu tambah baking powder. Tak perlu. Alright? Siapa yang kata, Rina, Akak tak ada tepung naik sendiri. Akak nak buat juga. Akak nak pakai tepung gandum boleh ke? Boleh. 250 juga tepung gandum. Dia punya baking powder 6 ke 8 gram lah. 6 ke 8 gram. Then you ayak 2-3 kali tau. 1 kali habis, ayak lagi 1 kali habis, ayak lagi 1 kali habis. Kat situ jelas tak? Akak, yang ini siapa ada mixer, you boleh pakai mixer. Kalau mixer you jenis yang nombor 1 dia, kan? You boleh pakai mixer. Tapi I punya mixer nombor 1 ni dia macam kereta api
yang sangat laju, you know. Now, you pakai je ni. Naik sendiri kan, you ayak lah kak, takut ada binatang buas ke, binatang serangga ke kan, you ayak. Masuk sikit-sikit ya kak. Macam ni macam ni kan dia. Ini siapa yang nak pakai whisk lah. Kalau mixer you tu macam I punya mixer. Yang luar biasa kan. Then you masukkan sikit pula air yang kita bancur tadi tu. Sangkuit dengan susu full cream or fresh milk. Okay, you masukkan sikit-sikit. You masukkan ni pula. Sikit dulu. You macam ni kan dia. Masukkan tepung lagi. Jangan panggil saya cikgu ya. Panggil saya Rina. I bukan cikgu ya. Ya. Masukkan tepung lagi. This is final lah. Final kau. Tuang sampai habis. Ni bukan butter ya. Nanti orang ingatkan butter pula. Ni bukan butter tau kak. This is cucu full cream. Cucu full cream dan juga sangkuit. Full cream boleh, fresh milk pun boleh. No problem. Yang penting susu. Dia very smooth. Dia akan sangat smooth ya. Gini tau bentuk dia kak ya. Itu parutan kulit oren tadi tu kan. Yang satu sudu besar tu kan. You masukkan ke dalam ni ya. Parutan tu. Parutan orange tu. You masukkan kat dalam ni kan. Nampak tak? And then you ambil lah. Kalau you nak you punya kek dalam dia macam like cantik. Warna orange macam tu. You tambah lah sikit pewarna ni kak. Pewarna orange ni kan. Dalam 1, 2, 3 titik lah. Alright. Warna macam ni. Dia tulis kat situ. Warna olen. Okay, nampak tak? Parutan orange tu last. Dengan pewarna. Then you mix up together. Wow, orang putih kau Rina. You masuk je kulit limau. Bau dia dah naik dah kak. Jiran you pasti akan minta. Akan nampak parutan-parutan cinta ya di situ. Nampak tak kak? Parutan oren lah kak kan. Buah-buah oren punya parutan. Yang you boleh masukkan kat dalam loyang you ya. 10 minit awal atau 15 minit awal boleh je kak. Untuk panaskan oven kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sebelum tu kita kena tunjuk betul-betul ya. Saya punya very smooth. You kena pastikan you punya adunan macam ni ya. Kalau tak macam ni you jangan tuang lagi okay. Nampak tak dia punya ni? Very smooth kan? Tak, kita tak pakai emalco kak. Warna orange je. Sebab kita punya ni memang dah wangi dekat kulit kita. Kat kulit kita pula. Kulit buah kita ya. Now akak ambil spatula akak bagi rata ya kak. Tu kalau boleh bagi hentak bagi sampai jiran bawah marah ya. Kita tak nak ada bubble ya. You nampak ada parutan-parutan olen. Parutan-parutan orange. Sebut elok-elok Rina. Right? Bakar 1 jam ke 1 jam 10 minit. Depends on you all punya oven. And then, ini tadi saya punya lebihan air sira yang saya guna untuk yang adunan yang ni kan. Kek yang ni, saya tak cat lagi kak. Nanti kita cat dia bagi shining. Wrap pakai. Wrap lah. Wrap pakai ni. You masuk peti sejuk. Okay. You jangan terus potong. Sebab kek ni dia punya atas. Kalau contohlah you all punya pisau tak berapa tajam. You terus potong. Dia punya buah tu macam terbenam tau. That's why saya cakap, you wrap nicely, besok you potong, you boleh potong dengan mudah. Hari ni saya tak boleh nak potong lah kak.
Sebab dia tak wrap lagi elok-elok dan juga dia tak, apa orang kata, dia tak set lagi lah. Dalam dia memang akan jadi moist lah akak. Ni you cat lah dekat oi. Cat kat buah dia. Ini air yang tadi tu tau. Lepas tu yang lebih ni akak boleh minum. Besok kencing manis. Jangan minum tau. Kencing manis je lagi potong kaki macam bapak saya. Atas tu untuk apa? Nak bagi dia shining je kak. Sebab dia lebih, sebenarnya diorang ni nak bagi lagi naik warna lah. Nak bagi dia naik warna menyelah lah kak sebenarnya untuk sapu ni. Kita kena wrap dia, lepas tu masuk peti sejuk. Untuk setkan dia besok baru potong. Saya tak nak kek saya tu dia bentuk curve. You all kalau nak bentuk curve pun cantik je sebenarnya kak. Cuma apa nama dia? Saya tak mau dia bentuk curve. Bentuk macam ni. Dia macam tu. Untuk butter cake biasa you bentuk curve cantik. Kalau macam ni tak berapa cantik lah bentuk curve. Kalau kita buat sebab topping dia dah ada orange kan. Jumpa lagi di next episode bersama Rinana Dessert. Bye semua. Assalamualaikum. Bye.